Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk perkongsian nasihat Imam Ash-Shatibi dalam Qiraah Mai. Nazim menyebutkan dalam matannya, وَهَذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتِي كَقَبْضٍ عَلَى جَمْرٍ فَتَنْجُ مِنَ الْبَلَى. Iaitu inilah satu zaman yang penuh dengan kesabaran. مَنْ لَكَ بِالَّتِي كَقَبْضٍ عَلى جَمْرٍ. Ini adalah jumlah istifhamiyah lil istib'ad, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil ayat tanya yang menunjuk kepada kesukaran atau kemustahilan tentang terjadinya sesuatu. Contoh kalau kita kata bagaimana G nak menang, maka kita tak perlukan jawapan, tapi kita nak menunjukkan betapa mustahilnya ataupun betapa sukarnya keadaan tersebut terjadi. InsyaAllah bismillah G menang. Maka dekat sini apa yang dimaksudkan oleh Nazim, man laka billati ka qabdin ala jamrin, iaitu man yasmahu laka atau man yumkinuka bil halati allati luzumuha asyiddatu ka qabdin ala jamrin, iaitu siapa yang dapat membolehkan kau ataupun memungkinkan kau untuk melakukan sesuatu yang pelaksanaannya itu seperti menggenggam bara api, nak menunjukkan sukarnya sesuatu itu terjadi. Apa yang dimaksudkan dengan sesuatu? Itulah al-qiyamu bihaqqillahi ta'ala ataupun as-sabiru ala haqqillahi ta'ala, iaitu untuk melakukan kebaikan, untuk berdiri, berpegang pada agama seperti menggenggam bara api. Fatanju minal bala. Fa ini most probably adalah fa sababiyah yang menunjukkan siapa yang boleh pada zaman ini berdiri pada agama, berbuat kebaikan, maka dia pasti akan menang dan terbebas daripada azab. Maka nazam ni ditulis pada kurun ke-500 dahulu. Maka bagaimanalah zaman kita sekarang?